Assalamualaikum. Saya nak share video ringkas lah tentang bahagian steering angle ni. Mungkin ada yang tak tahu, bahagian steering angle ni kalau kita matikan, dia tak ada keluar display tayar kita, steering kita pergi arah mana. Tekan enter sekali dia dah aktif. Okey, kita cuba. Ni dia indikator ni, steering angle. Kalau kita padam tadi, dia tak ada tunjuk. Ni adalah membantulah kalau kita tak sedar kan, tayar kita lurus ataupun tidak. Benda ni membantulah. Contoh kita masuk parking, masuk gear reverse, mula-mula nak jalan, dia akan tunjukkan lah. Tapi sepanjang pemanduan kita, dia tak tunjukkan lah. Kalau kita driving kan, kita nak belok kiri ataupun kanan, dia tak tunjuk lah. Dia akan tunjuk juga masa kita gunakan ni, butang kamera ni yang sebelah volume. Tekan sekali, dia ada keluar lah. Yang kedua dah tunjuk line tepi lah, kamera dekat side mirror. Ni kamera depan. Macam tu je. Ni kamera yang dari atas lah. Okey, terima kasih. Itu saja perkongsian saya.